Oke, kawan hengau kakak tuluh nih. Kali ini aku berbagi tutorial mengartikan bahasa maanyan ngaran-ngaran anggota tubuh. 1. Tubuh tengah. 2. Manusia murunsia. Rambut bulu. Kepala ulu. Muka urwawa. Mulut wawa atau suau. Dahi rai. Otak ini otek. Kulit kudit. Kening kaning. Mata mate. Hidung urung. Bibir bibi. Gigi dipet. Gusi lali nyiret. Lidah lela. Ludah iwe. Dagu raap. Pipi pahu. Udiru siluk telinga. Leher diuk. Punggung leher. Tenru. Palat telapak. Tawe lemak. Daging lunek. Udiru punggung. Dada pada. Payudara umu. Udiru puhet puser. Udiru buntuk perut. Udiru meha buntuk hamil. Bahu papale. Pinggang pingak. Pantat para. Selangkang leka. Paha kahapak. Lutut ulu alet. Kaki pe. Pegelangan kaki. Wisis atau sui. Tumit tungka. Jari-jari cingcing. Tangan pada. Usus sanai. Isi perut. Apukan sanai. Hati ate. Ubun. Pamubuet. Kantung kencing. Wobunien. Tulang. Taulak. Kuku pada. Ketiak kelek. Siku hiku. Selangkang leka. Air ludah iwei. Meludah nura. Oke, saudaraku dimanapun berada, mantap.